Liga Eropah akan menemui penamatnya pada season ini. Inter Milan adalah satu pasukan daripada Itali yang konsisten season ini akan bertemu dengan pendahulu Liga Perancis iaitu PSG untuk final Champions League pada season ini. Manakala untuk pertembungan Euroleague, pasukan daripada belasan liga Manchester United dan Spurs daripada EPL akan bertemu di final pada season ini. Pasukan Manchester United telah menduduki tangga ke-16 manakala Tottenham Hotspur menduduki tangga ke-17. Pertembungan Conference League pun ada hype-nya dengan kemunculan semula The Lord, The Legend, Anthony yang dahulunya dibuang oleh Manchester United sekarang jadi permata di Real Betis. Manakala untuk Chelsea yang menduduki tangga ke-5 Liga yang agak konsisten season ini berbanding season lepas akan bertemu Real Betis di final nanti.